Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Melakaku Maju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bayangkan seorang murid sekolah rendah menyiapkan kerja sekolah matematik, sains dan karangan semuanya dalam masa 5 minit. Hebat bukan? Itulah kuasa teknologi hari ini. Itulah dunia kecerdasan buatan atau lebih dikenali sebagai AI. Tuan-tuan dan puan-puan, AI bukan lagi teknologi masa depan. Ia telah pun duduk sebilik dengan kita dalam telefon pintar, dalam tablet dan setiap ruang pembelajaran. Saya Sarvin Kumar anak lelaki Vijayan, pegawai eksekutif di SKB Cybershield Sendirian Berhad bersama juruteknikal saya Eugene. Hari ini saya ingin mencadangkan satu garis panduan yang penting kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu panduan penggunaan kecerdasan buatan dalam kalangan murid sekolah. Yang pertama, keselamatan data murid mesti diutamakan. Penggunaan teknologi AI dalam pembelajaran harus melibatkan langkah-langkah keselamatan yang ketat. Semua aplikasi yang digunakan oleh sekolah perlu mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Peribadi. Ini termasuk memastikan data murid hanya dikendalikan oleh pihak yang dibenarkan dan tidak digunakan atau dikongsi tanpa kebenaran ibu bapa atau penjaga. Yang kedua, pendidikan etika AI sangat penting. Murid perlu diajar tentang kesan etika dan moral dalam penggunaan AI. Mereka harus faham bahawa AI bukan alat untuk manipulasi, tetapi satu teknologi yang memberi manfaat jika digunakan dengan bijak. Hal ini merangkumi mengelakkan penyalahgunaan teknologi seperti meniru kerja sekolah atau menyebarkan maklumat palsu. Yang ketiga adalah AI seharusnya bukan pengganti guru, tetapi alat sokongan dalam pembelajaran. Teknologi ini boleh membantu dalam tugas-tugas automatik dan analisis data, tetapi guru memainkan peranan utama dalam proses pembelajaran. Mereka adalah penggerak utama dalam memberi bimbingan dan nilai-nilai penting kepada murid. AI harus digunakan untuk membantu dan mempercepatkan pembelajaran, bukan menggantikan interaksi manusiawi yang penting. Dengan panduan yang jelas ini, kita boleh memastikan bahawa penggunaan AI di sekolah adalah suatu yang berfaedah, selamat dan memberi kesan positif terhadap pembelajarannya. Ini akan menghasilkan generasi masa depan yang bukan sahaja bijak dalam teknologi, tetapi juga beretika dan bertanggungjawab dalam dunia yang semakin berorientasikan digital. Sekian, terima kasih.